Mari kita perbetulkan niat kita daripada kenapa pergi kerja, kenapa mengajar anak murid, kenapa nak bagi tahu benda baik pada orang. Niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu-cikgu pegang hadis ini. Nabi sebut apa? Man dalla ala khair. Cikgu-cikgu pegang hadis ni ya. Man dalla ala khairi. Kan? Man dalla ala khairi. Man, sesiapa? Dalla, yang mentunjukkan ala khairi, kebaikan. Falahu ajrihi kafa'ilihi, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang ditunjukkan. Dengan sebab cikgu ajar matematik kepada anak-anak murid tersebut pandai dan kemudian dia jadi orang yang bijak bagi sumbang kepada masyarakat. Cikgu-cikgu tahu, cikgu-cikgu punya pahala sedang berjalan saat ini. Masya Allah. Maka bersyukurlah Allah telah pilih cikgu dalam bidang ini, selain bukan kerana dia sebagai kerjaya untuk duniawi kita, tetapi dia juga kerjaya untuk akhirat kita. Ya betul cikgu-cikgu, mungkin gaji kita tak semewah orang lain, kita mungkin tak hidup sekaya orang lain, tetapi cikgu-cikgu, insya-Allah mudah-mudahan cikgu-cikgu menjadi orang yang kaya di akhirat nanti cikgu-cikgu. Dan kerana apa? Kerana didik cikgu-cikgu dengan sentuhan kasih sayang cikgu-cikgu, dengan sentuhan ikhlas cikgu-cikgu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita bersama insya-Allah.